Hai, Assalamualaikum. Sekarang ni aku dekat Dengkil. Aku sekarang ni nak menuju ke Melaka. Nak bawa family aku jalan-jalan lah. So, kalau nak tahu ke mana aku nak pergi, apa aktiviti yang aku nak buat, tonton video ni sampai habis. Alright. Okay. That only prove, and this is when the moments turn to memories, and this is when the future gets so clear to see. That only prove, and this is when the moments turn to memories, and this is when the future gets so clear to see. And this is when tonight becomes a masterpiece, and this is when the moments turn to memories that only prove, and this is when the moments turn to memories, and this is when the future gets so clear to see. And this is when tonight becomes a masterpiece, and this is when the Alright guys, akhirnya aku dah sampai dekat tempat mandi manda di apa kata? Aku lupa lah, di Bayan Hill. Glamping dekat Bukit Katil, Melaka. Okay, kat sini aku akan bermalam di sini pada satu malam je. Okay, baru je sampai aku nak check in jap. Okay, lepas check in aku nak rehat jap. Mungkin petang sikit kot sebab petang sikit boleh mandi-manda kat sini. Alright, ada beberapa kolam yang anak-anak aku boleh mandi. Dan petang sikit boleh start mandi sebab sekarang ni pun cuaca tengah panas gila dah. Alright, okay, tunggu video. Sini ada 3 kolam yang boleh anak-anak aku mandi kat sini. Alright. Okay, di Bayan Hill Glamping. Kat sini kita boleh tinggal Alright. Okay. Ya, dekat situ lah. Aku punya igloo. Aku akan bermalam di sini satu malam. Yang tempat tinggal aku. Yang ni kolam yang anak-anak boleh mandi. Sama juga. Yang ni cafe tu lah. Tersilap aku tanya tadi dalam pukul 8 atau pukul 9 akan tutup lah. Alright, tapi kita boleh keluar dari sini. Kalau malam kita nak keluar, kita boleh keluar. Dia akan bekalkan kita remote pagar. Kat sini, kalau kita keluar, remote pagar dia akan bekalkan. Kita boleh buka dan kita boleh tutup. Tengok pengunjung kat sini. Alright. Walaupun cuaca panas lagi, tapi diorang masih lagi mandi. Ni tempat gazebo kecil ya. Ada yang boleh berkhemah kat sini, tengok. Diorang berkhemah kat sini. Alright. Kat situ kafe lah. Kau nak minum ke, kau nak makan ke, akan disediakan makanan. Tapi kau bayar lah ya, kau bayar. Alright.
Panas ini, panas. Cukup panas. Cuaca agak panas ini. Anak-anak aku pun dekat igloo. Baru bangun tidur. Kepenatan di dalam kereta. So, kau boleh buat. Kejap lagi dia akan mandi juga. Okay. Di Dosun Coffee, kita boleh order sekali dengan harga lah. Itu combo A, combo B, combo C. Tu ada ala carte burger, nachos, cendol pun ada. Alright, ada pun menu santai pun ada, siap harga sekali. Alright, menu santai, waffle pun ada, waffle, roti bakar, refreshing.
pegang. Okay, tengok pegang. Afia. Afia. Jom. Dah nak tutup dah. Jom. Jom kat dapur. Ya. Ibu. Saya tak ada kawan. Alright guys, hari ni hari terakhir aku dekat di Bayan Hill Glamping dekat Bukit Katil, Melaka. Sekarang ni family aku nak kemas-kemas lah untuk balik. Apa-apa pun video kali ni mak menarik sekali. Percutian singkat aku dan anak-anak aku dan family aku. So yang mana belum subscribe lagi, subscribe Saiful Akmal Official di YouTube channel, like, comment and share. Alright, kita jumpa next video. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum. I got so much motherfucking time right now.